Lagi? Tu okey ya. Kita kalau baca ayat-ayat ya, kita cakap love, thank you, air tu jadi cantik. Kalau kita kutuk air, you make me sick, I will kill you, air tu pun jadi macam hantu kan. Sebab itu kita jangan bergaduh depan air. Rezeki, betul tak? Orang tua-tua cukup pantang kalau bergaduh. Sebab air tu, makanan kita makan tu boleh jadi negatif. Ya? Okey, seterusnya. Air sistem penyembus sebelum jadi ya. Lepas ni siapa-siapa yang nak ambil maklumat boleh ambil kat semua kan. Dan syarikat ni disahkan, air ni disahkan oleh teknologi Prognos, teknologi angkasa lepas NASA. Bila minum air dia tu, meridian yang rendah tu, oksigen ke apa, keharmonian dalam darah tu turun, jadi naik secara mendadak. Dia ada sijil ya, pengesahan daripada Prognos. Ini buku-buku ya Dr. Masrur tulis, hidden message. Okey, tadi saya beritahu 13 mineral, nano dan teknologi skala energi dan rawatan abad 21. Sebab itu gambar Dr. Ian tu cakap biodies ni sebenarnya dicemburui oleh ramai orang pakar. Sebab dia ni bebas daripada dadah. Kemudian mesra kepada semua jenis penyakit. Boleh digunakan daripada orang-orang daripada bayi sampai ke orang tua. Lepas tu yang hebatnya, dia ni tidak ada tempo expired. Beli sekali je semua hidup. Kita ni letih kalau kita beli, bila depan beli lagi biodies. Nak ke beli macam tu je? Tak suka, kita beli sekali je. Biar sekali. Dan boleh kongsi semua keluarga. Abang, kakak, tuan-tuan, perempuan, adik-adik, kalau beli sekali, tak payah beli dah. Beli sekali. Kalau nak buat, kalau nak beli untuk adik-adik lain ke, tu tak apa. Sebab itu adalah seorang doktor tu cakap, start dia kata, insyaAllah, doktor cakap, biodies ni macam kita dulu guna handphone. Dulu tahun 70-an, 60-an, ramai yang tak pakai handphone. Tak ada pun handphone pun. 80-an pun ada handphone. Itu pun berapa orang. Orang tengok, apa ni cakap seorang-seorang. Pelik kan? Sekarang ni semua ada handphone. Betul tak? Siapa yang tak ada handphone dah pelik. Sebab itu dia kata, dia buat bentuk saiz kecil ni supaya semua orang ada, mudah bawa. Okey. Tapi dalam kitab dia cakap 15 ke 25 tahun ya. Sebab dia nak pasarkan tu kena letaklah tempoh ya. Sebenarnya tak ada tempoh expired. Okey. Mineral dia yang sesuai untuk badan kita ni banyak tapi Dr. Ian tak cakap Dia cakap 13 mineral. Cuma saya tulis kat sini beberapa jenis mineral yang sesuai untuk badan kita. Selenium, fluoride, origin. Cara penggunaan biodies ni penting. Dikeluarkan kereta, zarah dia terlalu kecil dia menghaluskan air tu. Okey. Bila minum air biodies ni, dia bekalkan oksigen, dia bekalkan imun, dia bekalkan kuatkan imun, dia bekalkan nutrien dan rasa makanan sedap. Akak kalau masak kat rumah gunakan air biodies. Tak nak nasi gunakan air biodies, buat air sirap gunakan air biodies, buat kuah kari kambing gunakan air biodies. Tu lagi sedap dan tahan lama dan lambat basi. Okey. Letak saja mengambil masa 15 minit. Kalau letak macam ni. Tapi kalau kita buat macam ni, pusing lawan arah jam, terus saya adjust. Okey. Kalau kita letak sebelum ni, letakkan kontainer air yang lebih kurang 5 liter, 10 liter tu, kita letak statik dia lambat sikit. Tapi kalau 5 liter lebih kurang 12 jam, 10 liter lebih kurang 24 jam. Tapi kalau kita letak, kita ambil baldi tu, kita kacau boleh, atau kita lalukan, boleh terus minum air dia. Okey, seterusnya, atau kita spray makanan kita, minuman kita, kita boleh spray tu energize walaupun minuman tu bertutup kotak. Dan hebatnya biodies ni, kalau satu ni ada dirawat, satu sebelah ni tidak dirawat, kita biarkan semalaman, dia boleh transfer, boleh pindahkan ke tangga. Okey. Peti ais, letak 1.5 liter, jangan keluarkan air biodies. Dia akan energize. Peti ais kita tak berbau dan makanan kita lebih lama tahan. Sebab itu kalau saya beli ikan ke apa, kita
keluarkan daripada peti ais, kita rendam ikan ke atau ayam ke dengan air biodiesel. Dia tengok. Jadi macam bau beli je. Kalau ikan tu hanyir tu, dia hilangkan bau tu. Kemudian kalau beli sardin ke, lychee ke, yang makanan dalam tin kan, benda tu ada kimia kan. Kita suluh. Dia terus lock kan, benda-benda yang negatif kan. Okey, kalau tidur, tak ada biodiesel, kita tengok wan kita sakit ke, kita letak 4 botol 1.5 liter di 4 penjuru. Bila kita tidur, sebenarnya kita mengeluarkan ion negatif. Air biodiesel ni dikeluarkan ion positif. Dia keluarkan ion positif, dia serap ion negatif. Air dia tu tidak boleh minum, ya. Jadi air yang dirawat jangan letak dalam bilik tidur. Kalau bilik tu besar tak apa. Tapi kalau bilik tu kecil, jangan letak. Kalau nak sakit, minumlah air dia. Ya? Jadi dia kata please change the water. Tukar air dia selepas 3 bulan kita guna. Nanti tengok air dia macam ada keladak-keladak. Buang, jangan guna walaupun tak singgah pokok tak boleh. Okey. Mandi ya. Okey, seterusnya. Gunakan terapi. Kalau ada bengkak ke, kalau sakit gigi ya suluh. Suluh. Sakit tonsil suluh di sini. Sakit dada suluh di sini. Sakit hati suluh di sini. Ustaz, kalau pekak tu Ustaz. Pekak tu suluh di sini. Insya-Allah minum air. Kan pekak ni sebab semula jadi pekak tu. Daripada sejak lahir tu. Dah tua dah. Cuba ikhtiar. Minum air dia guna suluh. Okey, kalau sakit lutut sini. Ya. Sakit slip disc sini. Kalau saraf? Saraf yang mana? tidak sakit belakang. Okey, kalau tanya Haji Badran, dekat belakang kita di antara dua berikat ni, punca 76 sakit. Suluh kerap di sini. Di antara dua berikat. Kalau belakang, dia lengur-lengur. Kita tanda kat cushion, kita letak tengok baca surat khabar atau tengok TV. Letak. Contoh kita sandar. Ni letak ni bagi di sini. Letak sandar. Kita sandar lah dekat dalam mulut. Boleh faham? Macam tu. Itu saraf kan? Saraf. Saraf dah banyak semua. Seorang kawan saya yang pencipta lampu ni, nama dia Max. Dia cakap dia dulu back pain. Back pain sakit belakang. Kemudian dia sakit di slip disc. Dia dah buat rawatan campur maintenance lebih kurang RM50,000. Tak baik ya. Bila dia minum, kawan dia perkenalkan ni, dia minum air dia tu, hari pertama dia tak nampak kesan. Tapi hari kedua, biasa dia kata dia tidur pukul 2, pukul 3. Lebih kurang 2-3 jam dia dapat satu hari. Ini dia minum air dia, selepas tu dia minum tu, air kedua tu, dia tidur pukul 9, dia bangun pukul 9 pagi tu. Dia try air keesakan tu pun macam tu. Jadi nyenyak tidur dia. Siapa yang sakit saraf ni susah tidur kan? Tak tahu. Susah tidur tak? Tak ada. Tapi sakit macam mana? Dia macam Kejam. dia kalau kita banyak kerja, dia macam lengur-lengur. Suluh di sini, suluh di belakang. Atau di kepala lah. Mungkin dia ada efek. Nanti boleh tanya ustaz lah. Suluh di antara dua berikat dan belakang. Okey, seterusnya minyak. Spray kat hose atau letak. Dan tekan perlahan-lahan. Jadi pembakaran dia, air dia punya resonan tu masuk dalam minyak tu, dia strukturkan molekul minyak tu jadi sangat halus. Dan bila masuk dalam tangki tu, pembakaran dia sangat lengkap. Jadi kita punya minyak tu, dia punya apa? Dia punya pembakaran lengkap, kereta menjadi pick up. Itu yang berjimat dapat 30 ke 50% tu. Okey. Semua makanan boleh energize. Siapa yang suka naik kereta terbang pergi haji umrah, minum air dia dulu. Ya. Jet lag ya, mabuk kapal terbang. Lepas tu boleh siram. Ambil air dia ni, satu baldi. Kita ada rendam kan, baldi. Kita kacau. Kemudian kita siram buah pokok. Atau kita hose getah tu kita letak macam tu, kita siram. Ya. Dia boleh energize. Kawan saya dia tanam pokok delima apa semua subuh-subuh dengan main di sini. Ada baru ni saya tengok cendawan. Dia buat penanaman cendawan. Dia spray dengan cendawan tu dengan air biodiesel, kemudian dia suluh. Dia punya cendawan tu lagi besar daripada yang normal.
Okey, kalau ada ikan kita letak, kita buangkan air yang lama, kemudian kita lalukan air biodis. Tak perlu tukar air lebih kurang 2 tahun. Dan kemudian kucing ke apa, binatang ternakan ayam ke, kambing ke, lembu boleh kongsi minum air biodis. Okey, jangan letak biodis kat dia, dia tak tahu dah. Okey, seterusnya tuna. Siapa ada pakai minyak wangi yang mahal, tuna, shampoo yang mahal kan, tak perlu lagi dah. Ambil biodis ni, letak. Tak payah pakai SK2 dulu. Isteri saya nak beli SK2 RM170. Saya cakap tak payah lah pakai biodis ya. Sebab apa? Dia energize kan, dia punya teknologi nano tu. Jadi nanti kita punya resapan tu lagi cepat. Tak percaya, ambil sekarang ni lotion. Lotion yang belum energize letak kat kanan, lotion yang dah energize letak kat kiri. Mana tengok resapan dia. Bau dia pun lain macam. Kawan saya dah cuba, dia punya bau dia tu kurang, lepas tu resapan dia lebih cepat. Okey. Jadi biodis ni boleh energize kan shampoo kita, kita punya apa ni, krim semua boleh letak. Okey, razor, pisau cukur, pisau boleh tahan lagi lama, dan rokok boleh dipotong. Kawan saya kata bila lalu dia kata rokok tu macam rasa sampah dia. Dah tak ada rasa lah, macam hisap surat khabar dia. Betul lah. Okey, apa yang kita boleh dapat sebelum tu saya nak cerita, saya nak tanya, ada pertanyaan? Sebelum saya buka je macam kita nak tuang air macam dekat rumah ada filter punya air RX ke diamond ke kan. Jadi kita lalukan benda tu pun boleh. Pun boleh. Kalau direct pipe pun boleh. Jadi tak payah masak lah. Tak payah. Okey. Siapa yang lalukan air yang klorin tu, elok lalu 6 kali lah. Ya. Tengok lepas tu tak rasa pun klorin. Sebelum tu boleh rasa. Tapi kalau ada RX water ke, air diamond, air yang lagi bagus kan, air tapis, dia upgradekan air tu lagi. Boleh ni? Boleh. Tak ada masalah. Air tu air tapis kan? Air tapis. Rumah saya semua pakai air tapis lah. Sebab ni bukan penapis. Kalau air mineral, contoh air pada gunung kita pakai. Ada kawan saya sekarang ni minum air Sungai Tekali je. Air Sungai Tekali tu air dia sedap. Bila lalukan air biodis, alhamdulillah. Dulu dia punya kulit ni seluruh badan dia kecuali muka. Ada fungus pulat kulit. Sekarang ni alhamdulillah dah berasuh kulit. Okey. Ada lagi nak tanya? Sebelum saya nak cerita tentang apa yang boleh dapat dengan biodis. Okey, buka dia. Lagi. Ini budak-budak yang lambat belajar. Bila lepas 3 bulan tu dia amalkan, mak dia kasi, dia punya rekod pun dah cantik. Maksud dia budak-budak anak saya, doktor cakap dia dalam dunia di sini. Anak saya yang kedua, mungkin dia pernah jatuh dulu. Dia punya otak dia ni susah. Dia cerita benda dia. Sekarang ni alhamdulillah bila saya suluh budak-budak kecil ni kita suluh masa dia tidur. Di belakang dan di sini otak dia, alhamdulillah doktor sahkan dia tak ada autism tu lagi. Autism tahu tak? Budak-budak ni dia dalam dunia di sini. Okey, ni penyakit diabetes selepas 2 hari rendam. Tengok. Dah. Buka dah patah. Okey. Lagi. Okey, di dalam QNet ni kita boleh dapat, pertama sekali kita boleh rawat segala jenis penyakit. Kak, nama siapa kak? Ya, Razia. Kak rasa nak beli tak benda ni? Ya, mudah. Ya, bang. Tunggu ada rezeki lah. Okey, apa insya-Allah ada rezeki. Ya. Ni. Rasa berbaloi tak bang? Ya. Cik, berbaloi tak beli? Ya. Okey. Cuma nak beritahu benda ni mesti dengan ilmu lah. Ya. Sebab itu Imam Syafi'i cakap, nak dunia ni dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Dunia akhirat ni kita nak dapat pun dengan ilmu. Sebab itu pakai biodis dengan ilmu.
Okey, jangan kita bagi biodies ni kat orang tanpa ada ilmu. Nanti disimpan dekat almari kaca. Ramai dah saya tengok kan. Kawan-kawan saya cerita, ni biodies ni bagus. Dia kata aku pun ada tapi aku tak kerti guna. Ada dekat almari kaca, takut pecah dia. Okey, dia menawarkan pertama sekali bisnes antarabangsa dan kesihatan. Untuk sakit klinikal, ya, insya-Allah satu gift sakit poket dia boleh bantu. Sakit poket tahu tak? Okey. Tengok dia punya terus dia punya leg. Ni kawan saya Ustaz Ridwan ya. Bila dia kongsi ya, share. Bila manusia ni benda yang baik pun dia share. Kadang-kadang benda buruk pun dia share. Benda buruk kalau kita share, kita mumpat, tak dapat pahala. Benda baik kita share, dapat pahala lagi. Okey. Yang selain pada dapat pahala, dia dapat duit. Ya. Okey ya. Pertama sekali ya, apabila saya pinjam nama cik, apa nama? Selamat. Okey. Okay, semua bayangkan anda tu diri masing-masing lah. Selamat. Semua apabila seorang tu beli, pertama sekali dia kena daftar dan beli